Saya nampak bila orang masuk masjid, mereka solat 2 rakaat. Boleh tak saya tahu solat sunat 2 rakaat apa itu? Dan apakah niatnya? Solat yang dikerjakan oleh yang masuk masjid namanya solat tahiyat masjid. Kalau kita masuk rumah orang, cara nak hormat rumah orang, kita kata Assalamualaikum. Tak, hormat rumah kita sendiri pun. Tapi kalau kita masuk rumah Allah, cara hormat dia semayang 2 rakaat. Dalam hati niat macam mana? Allah, aku semayang tahiyat masjid 2 rakaat kerana Allah. Okey, ulang balik, aku semayang tahiyat masjid 2 rakaat kerana Allah. Nampak? Dapat pahala.